So what's up guys, sebenarnya kembalinya Sepang di kalender F1 tahun ni. Saya nak tengok lah event apa KitKat dengan F1 ni. Kereta F1 KitKat ni mengingatkan saya dengan kereta Ferrari zaman-zaman Schumacher, Barrichello, Felipe Massa. So kita tengok apa yang kita boleh buat dekat event ini. First kali saya cari benda-benda free lah. Macam ni ada bagi ice cream free dan minuman percuma. Ini minuman dia minuman coklat KitKat tau. Rasa dia memang sedap. Sebenarnya korang boleh berbelanja dan berpeluang untuk menangi F1 tiket di Singapura. Everything covered katanya. Dan seterusnya anda boleh main game-game yang berkaitan dengan F1. Quite fun jugalah. Semua pit stop ada 4 kesemuanya. Dan pit stop terakhir kena buat video lah pula. Nak cakap apa? Okay. Yang paling best, korang boleh try simulator F1 ni dan top 8 akan dapat hadiah. Macam Red Bull Ring pula F1 track dia ni. Susah kat game ni kalau yang tak biasa. Asyik lagak dinding je. But anyway, saya dapat rekod 1 minit 9 saat untuk best lap. Inilah kedudukan saya last kali. Korang juga boleh rehat bersama KitKat di sini dan rasai demam F1 kat sini. Okay, thank you guys.